Hai guys. Halo. Halo YouTube. Kepada budak-budak YouTube yang tengok replay ni, what's up? Harap korang enjoy replay ni nanti. Alright tu je. Bye bye, nak end live dah. Bye bye guys. Thank you untuk yang dah join malam ni. Terima kasih. Kita jumpa esok insya-Allah. Kita jumpa esok macam biasa pukul 3 petang. Alright. So, bye guys. Jumpa petang esok. Terima kasih untuk yang dah join malam ni. Dah habis dah. Tak ada grow je. Baru start. Korang kan selalu tanya, bang dah habis ke bang? Bang dah habis ke? Padahal aku baru start. Right, jom. Ni sambungan kan? Sambungan dan pertambahan. Ada tambah satu lagi mod guys. Yup. Itu modnya guys. Mod mikrofon. Okay guys. Aku tak boleh cakap kuat-kuat malam ni. Macam korang nampak kat tepi, ada mikrofon detect. So aku tak boleh nak cakap kuat-kuat. Aku kena berbisik sikit. Shift plus right click to hide. Itu flashlight tu. Macam nak hide? Oh macam tu. Oh, boleh menyuruh bawah katil. What? Cakap keluar. Hello? Escape? Cakap keluar. Oh, macam tu. Apa yang? Don't look up. Oh! Aku look up juga. Bodoh betul. Dia detect mic aku ke? Testing mic. Hello. Baru live kekal? Ya, baru live. Mamat ni dah bercakap kot tu sekarang. Aku rasa Mamat ni tak normal lah sekarang. What the fuck? Steve, sorok lah. Fuck. Oh shit, no, what the hell? Wait. Astaghfirullahalazim. Dia continue. Sikit aku keluar daripada world lagi. Susah betul lah woman ni, geng. Oh, aku berhenti tadi. Right, so aku kena damage tanpa sebab for some reason. Geng, so siksaan malam ni akan bertambah sebab aku tambah satu lagi mod, iaitu Twixel Stalker 3D. Malam ni ada Twixel Stalker 3D. Bukan 2D bukan PNG 3D. Macam korang nampak tadi tu. Twixel Stalker 3D. Dan sekarang kita ada kamera. Kita boleh letak CCTV. Bunyi apa tu? Kita dah boleh letak komputer. Somehow, aku tak tahu kenapa boleh letak komputer. Alah bodoh baruannya benda ni. Aku tak suka lah. Okay, stop. Okay, stop. Yeah, stop. Main mic kat komputer tu Kal. Main Minecraft kat komputer tu. Hari. Luar biasa. Kalau boleh aku buat. Sekejap. Bagi aku nak set up CCTV. Tapi tak payah nak berjalan-jalan depan muka aku. Kau nak attention ke? Aku sepak kau lagi. Aku nak tambah CCTV ni. Aku letak satu CCTV kat sini. Satu CCTV dekat sini. Satu di atas. Iaitu kawasan maybe sini. Oh, tak apalah, dia terapung. Lantak je lah. And satu dalam ni. Aku tak pasti macam mana aku nak gunakan. Okay, komputer kita akan letak di sini. Walaupun itu tempat yang tak bagus untuk letak komputer, tapi siapa kisah. Lepas kita ada radio guys. Yap. Macam mana aku nak... Oh, turn off the computer. Okay, fine. Alright, camera panel. Apa benda tu? Steve?
Bunyi apa tu? Lebih bagus taruh kat luar. Tepat juga kan? Satu kamera di sini. Mode ni serius akan jadi chaotic gila tu, serius. Lagi-lagi waktu malam. Connect dulu kan. Macam mana aku nak connect? Macam aku nak connect? Sekejap aku test dekat sini. Macam tu. Macam tu nak connect. Baru boleh. Aku nampak diri sendiri. Tepi Steve, tepi. Mengganggu tu kamera panel ni, serius. Besar sangat dekat muka aku. Okay, kamera 3 connected. Kamera 4 lebih kurang di sini. Bukan. Kamera 4 connected. Salam dari Indo. What's up? Welcome to the live stream. Satu kamera tadi kat luar kan? Kau bercakap apa dalam chat daripada tadi ni? Boom. Jom kita check kamera. Jom kita check kamera dari dalam, dari luar. Okay, kamera 1. Kamera 2. Kamera 3. Kamera 4. And kamera 5. Aku boleh nampak diri sendiri dekat situ. Mantap. Dah macam main Five Nights at Freddy tu. Aku nervous tu. Mode ni boleh buat apa? Tak HD lah. Jenama apa ni? Share sikit jenama apa ni. Tak ada bagi tahu. Laptop yang aku, komputer yang aku dapat tadi tu pun pelik. Okay. Oh hell no. Dia dekat sini buat tadi. Radio memang static je. Baik tu. Kiri bawah tu mic ke? Ya. Aku tak cakap kuat-kuat dia patutnya. Breaking news. Multiple security breach has occurred at Watchtower 7. Emergency services reports that an unknown man has overrun the facility, and all contact with personnel has been lost. Be careful, he can be anywhere. Oh, wait. Kita boleh menyuruh buah katil. That's good. Aku tak pasti apa kena-mengena mic dengan Twixer Stalker yang version yang ni. Aku harap Twixer Stalker tu bukan jenis yang reti mendengar lah. Aku harap Twixer Stalker ni bukan jenis yang mendengar lah. Rumah tak siap lagi. Yes, lagi aku siapkan. Korang dengar tak suara aku kalau aku bercakap macam ni? Korang dengar tak suara aku? Aku boleh setting mic ni bagi slow lagi. Okay guys, korang dengar tak suara aku? Day berapa dah? Day 7. Kau apa hal? Kau kenapa? Kau kenapa duk? Kau bercakap bahasa apa dalam chat daripada tadi? Ada Don't Cry baru Ni bukan Don't Cry, ni Twixer Stalker Horror. So basically 3D version of Twixer Stalker. Semua ni 3D. Dia macam remake of Twixer Stalker tapi version 3D. Cantik lah rumah aku nampak dari sini. Kenapa tak live YouTube? Sebab malas. Malas nak set up untuk YouTube. Masuk boy. Okay, mantap. Aku ada stick. Biar aku Serepli dia. sekejap. Nak aku reply apa? Tu bukan bahasa aku. Bunyi apa pula tu? Bunyi apa ni? Apa ada slap pula? Apa ada slap? Oh shit. Stop. Stop. Kalau tak suka mekanik ni, serius. Oh, continue. Okay, continue. Oh, selamat. Aku malas nak disconnect lagi sekali. Serius aku tak nak. Malas nak hadap benda tu. Okay, apa plan aku? Aku nak siapkan bumbung kan. Okay, aku just kena tambah slab lagi sikit je. Oh, cukup satu stack. Jom. Steve tu siapa? Itu just NPC yang tolong defend aku. Dah nak malam lah weh. Aku nak kena fight tu makhluk-makhluk tu lagi. Tak suka lah.
Baru buat live ke? Ya, baru lagi. Apa tu? Ada something kat tingkap ke? Ke ada something kat pintu? Steve, kau tolong jaga tingkap bawah, Steve. Aku nak buat bumbung ni. Kau jaga tingkap bawah. Kalau kau nampak siapa-siapa, inform. Roger. Oh, aku ada flashlight. Sekejap aku nak tengok flashlight ni kuat macam mana. Taklah kuat mana, tapi better lah. NPC ke yang Steve tu? Ya, NPC. Tengok kat CCTV lah. Betul juga kan. Aku ada ni. Oh ya Allah. Aku lupa aku ada function jump scare. Sebab petang tadi tak ramai yang bagi aku jump scare. So aku lupa aku ada function tu. Continue. Something has changed. Stop. Yep, there you are. Apa yang? Net kosong? Wait! What? Yo. Five Nights at Freddy ke? Aku rasa kan Twister Stalker ni bukan yang biasa-biasa punya tu. Aku rasa ni bukan yang Twister Stalker biasa tu. Aku rasa ni yang Five Nights at Freddy punya type shit tu aku rasa. Turn on the torches. Please be quiet. What the fuck? Aku tak ada flint and steel. Fuck, aku dah bagi flint and steel. Shit. Weh, mana aku nak survive macam ni? Dia padam semua torch aku anjay. No. Steve, tolong aku, Steve. Aku tak boleh light yang ni. Aku tak boleh light yang ni. Dia main dengan lampu aku tu. Creepy bodoh yang ni. Aku tak boleh light. Aku ada torch lah. Sabar, aku letak torch atas tanah dia sekarang. Wall torch. Okay. Light up. Creepy bodoh ni, sumpah. Apa benda ni? Mat. Okay. Hati-hati kau main dengan siapa? Tu just random bot. Tu random NPC. Flashlight aku terpadam ke? Okay. Tak ada siapa kat atas kan? Tu lembu bangang tadi tu. Dia padamkan semua torch aku. Soul! Allahu Akbar. Aku lapar. Makan jap. Jangan off flashlight ni. Someone standing behind you. Mbak! Oh, tak ada siapa. Oh shit, what the fuck? Aku rasa ni WP Angel, sumpah. Kenapa tak tengok, tak letak CCTV kat pokok? Sebab aku lupa. Kau ingat aku sempat nak proses ke benda sekarang ni? Masuk rumah gila. Sekejap, biar aku buat torch. Biar aku letak aja torch kat sini. Aku nak buat bumbung rumah terus tak jadi, man. Aku tak boleh tidur sebab pray. Kau nak aku cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min zamana. Baca doa makan. Apa tadi aku dengar bunyi-bunyi pelik. Ada mata. Ada mata kat situ. Hilang. Muhammad tu hilang. Tadi Muhammad tu kat sini. Okay, aku akan duduk dekat dalam ni. Lepas tu aku akan check kamera je. Okay, sumpah tak nampak apa kat kamera. Gelap as fuck lah.
Okey, aku nampak diri sendiri dalam tu. Beranikan diri kau lawan dia, Malol. Kau nak aku lawan apa anjing? Kalau benda tu one tap aku mati terus tau. Ada something menunggu kat pintu luar. Ada something tunggu aku kat pintu luar. Ada 2 VPN je. Oh, Muhammad ni. Wah! Asal gift suspended kau. Gift suspended? Apa suspended? Reproduce content? Oh. Mungkin Five Nights at Freddy aku sebut tu kot. Tak apa, 10 minit je. 10 minit je. 10 minit je kena suspend. It's okay. Nanti okey lah balik tu. Kena suspend 10 minit je. Disconnect bodoh game aku. Anjing tu lah. What the fuck? Yo! Oi! Okay, kena. Steve, kau kenapa kat luar? Stop. Okay, stop. Continue. Kau kenapa mati? Lawanlah dia. Banyak sangat benda yang berlaku sampai aku tak nak proses apa benda yang jadi sekarang. Okay, aku ada satu cara untuk... bodoh lah kambing ni. Jangan jatuhkan aku, sumpah. Biar aku bawa dia orang. Salamkan, waalaikumsalam. Ada 2 ke benda ni? Ni kambing paling disturbing tu, kau tengok rupa dia. Nice. Kita dah boleh tidur. Let's go. Tidur. Don't look up. Apa aku kat situ? Weh! Badan aku tertinggal ke? Aku ingat badan aku tertinggal tu. Aku ingat roh aku. Ni yang korang semua nak kan? Ini yang korang semua nak kan? Ni yang korang semua nak kan? Kau nak, what the fuck? Ini yang korang semua nak kan? Bang, mana hantunya bang? Bang, mana hantunya? Tak ada hantu pun dalam live abang ni. Bosan lah tak ada hantu. Ni. Aku tak ada masa nak berehat pun lawan dengan benda ni. Dengan jasad aku semua kena tinggal. Jasad aku tak nak keep up tadi. Bukan aku dah. Fuck. No. Benda tak bagus. Yup. Macam aku cakap, tak bagus. Benda tu aku kena ikut arahan dia. Kalau tak, dia keluarkan aku daripada game. Ni kalau aku masuk balik aku mati ni, serius. 3, 2, 1, go! You look away first. Aku tak pasti sama ada laptop aku yang tiba-tiba perform better ataupun mod ni yang memang ringan. Malam ni macam lancar. Lemah gameplay dia. Boleh tak stop dengan jump scare? Bodoh lembu ni. Aku terkejut betul lah. Banyak ni lembu-lembu malam ni. Ada 3 lagi 1. Dah, sumpah aku tak nak pakai flashlight ni. Give me the torch, bro. Tak berat ke laptop download Minecraft? Tak berat sangat lah.
apa tu spider. Ni dia run. Kenapa aku cakap run? Kenapa aku sendiri cakap run? Kenapa karakter aku sendiri yang cakap run? Aku tak cakap run. Aku tak You know what, geng, aku rasa sampai situ je lah live kita malam ni. Aku tertinggal badan lagi. Sumpah tu. Pakai gun, aku tak bawa masuk mood gun. Yo! Yo, banyaknya! Wah. Oh! No, 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 no! Nope. Masih tak selamat. Memekat sumpah. Masih tak selamat, geng. Masih tak selamat. Masih tak selamat. Masih tak selamat. Banyak sangat benda. Banyak sangat benda yang jadi sekarang ni. Banyak sangat benda yang keluar. Aku tak boleh nak. Aku tak boleh nak teruskan mood ni. Serius. Baru live kekal. Ya. Yeah. And dah banyak benda yang jadi. Lembu dia keluar lagi. No! 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 Steve! Lari, Steve! Lari! Oh, day 2? Day 2 ke? Oh. Bodoh, macam main story mode, bodoh. Macam main story mode, anjay benda ni. They found me. Steve! Apa yang jadi kat kau, Steve? Steve! Steve mati! Sekarang dia jahat. Aku dah cakap dah Steve tu jahat. Something is standing behind you. I don't give a shit. No, pick ni. Wih, banyak sangat benda jadi tu. Don't look up. I don't give a shit, bro. Tak tu, banyak sangat benda jadi. Ke sebab aku buka mic? Macam kalau aku off mic aku. Memang kau takkan dengar apa. Nak aku off mic, guys. Oh shit. Oh fuck. No, sampai ke. Oh, sebaik. Weh, Steve dah mati tu, guys. Our only friend dah mati tu, guys. Kita dah keseorangan dalam world ni. Ada mic indicator bawah kiri tu untuk apa? Untuk Mamat tu aku tahu aku ada kat sini.
Dia dah jadi jahat tu. Steve dah jadi jahat dah. Fuck. Tak suka lah mekanik ni. Sumpah tu. Ni mekanik apa? Sampah lah mekanik ni. Mekanik ni sumpah sampah tu. The fuck is that? No. Apa tu? Who are you? Apa benda ni muncul waktu siang kat tu? Bukan waktu malam je ke kau akan muncul? Tu Steve ke? Steve? Oh no. Steve, kau memang betul-betul jahat ke sekarang, Steve? Weh, ingat balik siapa yang bagi pedang kat kau? Well, actually aku banyak kali tinggalkan dia. Try bagi kat dia, mampus aku, mat. Itu just tiket untuk mati tu, simple. Aku terpaksa block ni. Aku akan block tingkap. Kita takkan ada tingkap langsung, geng. Dalam gameplay kali ni kita takkan ada tingkap langsung. Sebab tingkap apparently Twister Stalker boleh pecah masuk. Apparently Twister Stalker boleh pecah masuk, geng. Aku tak pasti pagar pun boleh tahan dia. Serius. Patut kita siapkan bumbung, guys. Aku dah kehabisan blok dah ni. Nak pergi mining pun aku tak rasa selamat. Kenapa Steve tak ada muka? Sebab dia dah jadi jahat. Mana Steve tu? Aku lari arah mana tadi? Weh, ada chest. Oh, tak, tu chest hari tu. Chest hari tu. Chest tadi. Weh. Aku tak suka gameplay. Aku tak suka ni. Aku tak suka benda ni. Stop. Okay. Continue. Last. Mana Steve kan? Mati dah. Wait, so kiranya bukan Steve yang kena defend aku. Aku yang kena defend dia. Kenapa kau tak kabur awal-awal? Aku pun yang kena defend dia. Manalah teman tahu kena defend dia? Manalah teman tahu teman kena defend dia? Mika tak kabur kat teman? Benda tu. Cepat sikit pasang bumbung. Ini paling laju aku buat ni. Ni paling laju. Aku bukannya Minecraft Pro. Ni paling laju kan ni. Lambat kekal. Tak. Lupa tu siapa-siapa yang berminat nak cuba mod pack ni. Ada yang berminat tak nak main mod pack ni? Ada tak? Kalau ada, aku nak open tempat download tu. Aku nak open tempat korang boleh download mod pack ni. Semua mod yang aku main ni semua mod baru. Serius. Serius lah kau nak tersiksa main mod pack ni. Okay, tak apa, nanti aku akan, aku rasa aku tak payah open download ke. Aku just bagi tahu mod apa yang aku gunakan dalam mod ni. Aku just akan bagi tahu kat korang lah dekat TikTok, text ke apa ke. Nanti aku akan bagi tahu. Lepas tu korang boleh download dekat CurseForge. It's completely free, guys. Korang boleh download. So, fuck. Apa tu? Java ke? Ya, Java. Kalau sorang-sorang tak apalah. Aku sorang-sorang lah ni. Main sorang-sorang lah ni. Mod pack ni seksa tu. Dia macam jadikan aku puppet dalam mod pack ni. Semua cakap nak Okay, cantik. Nanti aku open dekat, nanti aku bagi tahu dekat TikTok Studio, dekat TikTok text mod apa yang aku guna. Ada Steve tu. Yelah, mod ni lah aku main ni. Okay. Allah, salah. Oh ya Allah. Jerung salah. Terima kasih duk. Terima kasih duk. Yang bagi gift daripada tadi ni. Terima kasih duk, guys. Semoga dimurahkan rezeki selalu duk. By the way, jangan lupa kalau korang nak suara AI bercakap, korang kena cecah level 15 tu. Dekat fan club. Tak bisa tidur aku. Entahlah, aku pun entah mod ni dah lah boleh detect mic. Tak aci tu main detect mic ni. Actually memang tak aci tu. Text mana? Tak pasti. Sampai ke tidak? Aku ni tak sampai. Mana Steve jahat tu? Aku rasa dia dah tinggal dekat atas air sana sebab dia lost aku. Kira bagus lah dia lost aku actually. Kira bagus lah yang dia lost aku.
Aku pun tak nak jumpa dia dah. Aku dah maju dengan dia. Aku tak tahu pula dia boleh jadi jahat. Allah, aku dah terbazir satu. Skeleton kau santai nampak. Geng, aku rasa geng kita patut bawa masuk mode pistol tu. Tapi aku malas nak tutup Minecraft lepas tu nak buka balik. Malas lah. Sumpah aku perlukan mode pistol. Aku lupa nak bawa masuk sebelum aku start live. Masalahnya aku download balik. Makan masa tu kalau nak download tu. Cakap senang lah, tapi aku tak boleh buat sekarang. Nak buka Minecraft balik lama tau. Oh shit, that's big. Continue. Okay, nice. Bunyi apa yang macam footstep bergasi ni? Korang nampak tak tadi Twixer Stalker tu 3D guys? Itu aku cakap dia Twixer Stalker tapi versi 3D sebab ramai yang kecam. Apa ni mode PNG? Tak takut mode PNG. Ambil kau. Dia ambil 3D ni. Dia bagi 3D ni. Letak CCTV kat pokok. Tak tu, tak function lah. CCTV tu super gelap. Tak nampak apa. Aku tak suka bunyi kayu tu. Aku tahu bunyi kayu tu daripada Twixer Stalker tu, serius. What, the rest of this kan, kita buat tegak macam biasa lah aku rasa. Tapi aku tak cukup kayu. Damn, ya betul. Tak cukup kayu lah. Hihi. Tukarnya tak cukup kayu. Baik kau tukar cermin. Nak tukar semua ke? Aduh, tak rajinnya nak tukar semua. Ada something. Oh, aku dah rasa sunyi duk sebab tak ada Steve. Selalunya kalau aku turun, Steve tu tolong sambut aku kat bawah. Tapi tak ni dah, aku dah sorang-sorang dah. Seriously? Tukar semua cermin Oh, bukan masanya. Bukan masanya. Aku gunakan semua blok yang aku ada kat tangan aku. You know what? Baik kita keluar kutip sekarang sebelum malam. Kita kutip sebelum malam guys. Malam confirm chaos. Fuck, ada something spawn. Apa dia? Malam confirm chaos ni. Tadi tu antara situasi aku tak nak rasa dah. Mood ni tak ada masa tamat ke? Waalaikumsalam. Oh je, aku nak pergi tengok balik Steve tu nanti. Apa benda tu? Baru masuk ni, Steve mana? Dia dah mati. Dia dah jadi jahat. Steve, pengorbanan kau aku takkan lupakan. Kau antara kawan terbaik dalam world ni. Serius. Buat longkang sekeliling. What in the 2022 is that bro? 2018 lah. Buat perangkap ni. Aku tak pasti benda tu function ke tak. Kau tengoklah size Twixer Stalker tadi tu. Kau tengok size dia. Kau tengok size dia besar mana. Kau rasa lubang yang aku nak buat ni, kau nak rasa aku nak buat lubang mana? Lubang besar mana? Okay, aku rasa cukup. Dah malam! Dah malam! Masuk. Apa cepat sangat malam ni? Wih, rasa macam main zombie apocalypse pun ada, Mat. Tutup ni. Shut the fuck up, bro. Aku nampak pig ada kat luar ni, tu. Bukan mesti ada unlimited totem ke? Tak. Aku tak tahu dia tak. Oh, lama dah bermula. Villager.
tukar. What the fuck? No. Naik one lagi ke? Hah? Apa naik one balik? Kau reset balik ke? Jangan cakap ada mission lagi. Oh, sekarang dia tak padamkan aku ni tu. Kenapa buat tingkap? Sebab Twisted Stalker boleh pecah masuk tingkap aku. Sumpah rumah aku tak jadi rumah Mat kalau macam ni. Aku tak tahu bunyi apa yang aku dengar tu. Mana datang villager tu? Aku tak tahu. Aku kena spawn kill. Oh, sebaik. Selap. Okay. Kejap. Laptop aku rasa ni bukan otak aku je tak boleh proses. Aku rasa laptop aku tak boleh proses benda ni dalam banyak-banyak ni. Terlalu banyak benda yang jadi ni. 3 makhluk beza nak kacau aku sekarang ni. Mana pick tadi? Aku ni turun slow-slow. Aku boleh pukul dia. Live. Shut up, bro. Okay, kena. Nice. Kau pula. Okay, sekarang aku just kena tutup. Please. Please. Jangan ada apa-apa yang teruk jadi, please. Aku nak tutup benda ni, aku kena hati-hati. Kau dia nak hidup. Masuk dalam katil. Ada something yang pecahkan blok. Fuck! No! No, aku tak suka gandingan mode ni. Menyesal aku main mode ni. Aku menyesal main mode ni. Cangam gila mat lagi satu tu. Aku kat mana ni? Hah? What the fuck? Aku kat mana ni? Oh. Kat mana aku ni? Aku dah kat alam barzah ke? Oh, finally. No, aku tak suka benda ni. Bawah bag. Kenapa aku tak digerak ni? No! Geng, mood tu yang paksa aku untuk tak bergerak tu. At this point, this shit is unplayable tu. Tak boleh nak dimainkan tu. Apa benda yang? Ah! Steve! Steve. Ingat balik siapa yang tolong kau hidup, Steve! Kau siapa pula? Tepilah! No! Aku tak nampak apa. Aku tak boleh main. Steve. Kepala lu, Steve. Terima kasih. Steve! Tukar. Oh. Finally, rasa dia juga nafas segar. Kalau glue up jadi apa? Glue down? Banyak sangat tu.
Aku rasa aku boleh bunuh dia ni. Mana Steve tu? Hilang dah. Nah, Mamat ni jangan tengok. Mamat ni jangan tengok. Dia boleh disconnectkan game aku. Aku tak boleh tengok dia. Mamat tu akan disconnectkan game aku lagi. Steve. Steve. Maaf Steve. Aku terpaksa. Aku terpaksa buat benda ni. Tak boleh mati benda ni. Yes! Apa tu? Broken transmission. A voice survived beneath the static. Lepas tu dia bagi aku buku ni. Dia bagi aku journal. I don't even know who I am. I'm about to lose my mind. I remember some things I had at home. Then they came and burned and destroyed everything. I have a revenge to take on them. But they are taking over my brain. Every passing day I feel worse. I wish I could go back to the old days. Rest in peace, my man. Rest in peace. Rest in peace, my man. Thank you, Steve. Okay, sekurang-kurangnya dah lega sikit kot. Mamat ni macam makin dekat aja. Mamat ni aku terpaksa pandang dia, gang. Kita terpaksa disconnect sekali lagi. Kita terpaksa buat benda tu lagi sekali. Kalau tak, Mamat tu takkan hilang. Macam mana nak check keluar suara? Maksud kau check keluar suara? Ada pick tak kat luar ni? Okay, ni kalau... Aduh! Dia boleh pukul aku ikut dinding lah pula. Okay, aku kena buka ni berhati-hati. Advance Animation Level 15 Desilumen Fan Club. Aku dah agak dah. Once aku tersilap je aku akan kena jump scare benda bodoh. Oh. Okay, kalau macam ni aku rasa lebih selamat. Serius aku rasa lagi selamat macam ni. Dengar radio sikit. Tanda Z3 I baca. The fog is coming, it knows. Have you seen my baby? She's not a dame nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy oh boy, she's my cat. Wait. Aku risau lagu ni copyright. Sabar, aku tutup. Aku risau lagu tu copyright. Allah Akbar. Weh, sumpah tu benda ni support dah bagi aku. Oi, ya Allah, lagi berapa banyak benda ni. Macam mana laptop aku boleh handle banyak-banyak mod macam ni? Macam mana laptop aku boleh handle semua benda ni? What the dog? Sabar, aku check. Aku boleh TikTok Live Studio aku disconnected tak? Oh, tak ada. TikTok Live Studio aku langsung tak disconnected. So, kalau korang nak bagi social bus, aku rasa lancar je, Mat. Kalau korang nak bagi social bus sekarang. Macam mana laptop aku boleh handle semua benda ni? Aku still tak faham. Bila kita main mod-mod biasa tu, tak ada pula lag tu. Bila kita main mod-mod biasa, lag. Bila main mod-mod banyak bangang macam ni, tak lag pula. Oh, shit, Mamat ni. Oi, Allah. Sudahlah banyak kau sama ni. Do not answer the villagers. I am not going to. Tak perlu spam ye. Banyak sangat benda ni. Okay, aku ni cari cara. Jom. Aduh. Macam mana Mamat ni boleh panjat? No, Mamat tu boleh panjat. Bahaya ni. Oh, ada laluan dekat sini.
Ada laluan! Turun! Dah tak selamat, atas dah tak selamat guys. Atas dah tak selamat, atas dah tak selamat. Tutup. Atas dah tak selamat tu, atas dah tak selamat. Atas dah tak selamat dah tu. Wih, macam main zombie je ya. Dia masih dekat atas ni. Tak boleh panjat lah sebab ada ni. Banyak sangat bunyi ni, banyak sangat bunyi ni. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tak boleh jump scare dia tu. Turun balik, turun balik, turun balik, turun balik, turun balik, turun balik, turun balik. Tengok CCTV agak ah, kau ada CCTV. Lupa ah. Tu aku. Okey, pintu luar nampak tak selamat. Literally pintu rumah kita dikepung sekarang ni. Pintu rumah kita dikepung teruk No, tak suka lah mekanik ni. Tolonglah jangan cangam, tolonglah. Stop lah cangam dengan mekanik ni, bodoh lah. Stop. Continue. Tak boleh tidur ke? Tak boleh sebab makhluk-makhluk ni ada kat luar. Aku tak boleh tidur. Ni kalau aku nak keluar, even waktu siang pun tak selamat! Cepat di atas. Ya Allah, sudahlah dengan benda ni. Ya Allah, ada animation pula benda ni. Cepatlah animation, lama betul. Aku nak habiskan batu ni cepat. Sebelum Mama tu datang. Oh, sebab dia tak ada lompat. Hujan? What are the odds, bro? Hujan? Ada lagi. Rumah aku kena kepung teruk tu. Rumah aku kena kepung teruk. Dan apa benda kat tepi rumah aku tu? Aku tak suka mekanik ni. Sumpah aku tak suka. Aku tak suka ni. Aku tak suka gila benda ni. Aku tak suka 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 benda ni. Serius. Mamat ni kita jangan pandang tu. Mamat lipan ni jangan pandang. Sebab kalau kita pandang, dia akan jadi ni. Oh. Okey, aku ingat dia akan disconnectkan game aku. Macam mana aku nak selamat daripada diorang ni? Wait, aku rasa aku tahu. Aku rasa aku tahu. Balik rumah jap, balik rumah jap. Aduh, macam mana boleh pukul aku daripada tu? Oh ya Allah. Tak kelakar tu, sakit mat dia ni. Sakit gila dia ni. No, ni bukan masanya lah. Tak jadi pula boot aku ni. Disconnect.
Ni sumpah bukan masanya, Mat. Ni bukan masanya, Mat. Sumpah ni bukan masa dia sekarang ni. Kalau aku tahulah mod ni se-chaos ni, aku dah lama dah kutip iron dulu tau. Macam mana aku nak hancur ni? Okay. Siapa yang nak masuk bot? Nice. Banyak bodoh. Ini 3 bot tak cukup ni. Cepat masuk dalam bot. Wait, tak sampai. Apa aku tak boleh place block ni? Okay, nice. Wow! Apa aku jatuh? Aku tak lepas shift tu. Tangan aku melekat dekat shift, Mat. Okay, aku boleh pukul manual kat sini. Oh, nah, never mind, aku tak boleh. Waduh, sakit. No! Kacau lah benda ni. Sakit dah. What the fuck? Kena buat dia ni laju sangat. Dia ni laju sangat tu. Bakar. Ah, nice. Tapi hujan. What? You know what? No, never give up. Oh, dah berhenti hujan. Nice. This is going to be hell. Nice. Aduh. Wait, one hit. Wait! Aku dah pening lah main mode ni, sumpah. Aku dah pening main mode ni. Steve dah tak ada. Steve dah mati. Dia yang menambahkan sakit hatinya mod ni. Yang main stop continue tu aku tak suka betul mekanik tu. Dia tak boleh mati tu dengan terbakar, serius. Oh, satu mati. Yes, 2 mati. Let's go. Die, bitch, die. Nice, satu lagi. Langgar api tu. Nice. Moment ni tak hilang lagi tu. Nice. Right back.
sumpah tak nampak apa sekarang ni. Untuk korang ni macam aku nak settlekan. Macam aku settlekan dekat pintu ni dulu. Aku settlekan Mamat yang dekat pintu ni dulu. Kau buat apa aku kat sini? Ada yang baru ke? Oh no. Macam mana boleh keep ada something yang baru spawn ni? Apa banyak? Yang ni aku pakai tangan je lah aku. Wait. Sing pintu tukar. Bagus. Aku bakar di sini. Aku terbakar di sini. Jangan mati. Kalau mati malu Bitch! Hell no! Oi, itu antara B perkataan yang paling jelas aku nak sebut tu. Stop dah dengan jumpscare lembu bodoh ni. Oh, satu mati. Ya Allah, sudahlah dengan jumpscare. Kenapa setiap kali kalau ada something spawn dia kena jumpscare? Ini gemuk yang kau nak aku Okay, kembali. Kacau mood lah benda ni. Brother. Aku kat sini tu. Kau tengok apa? Aku tak dekat dalam tu. Don't look up. You know what? Biar aku settlekan ni dulu. Dah kurang sikit beban ni. Shit, aku dah tak ada ni dah. Aku dah tak ada kapak dah. Nak malam dah. Apa yang cepat sangat malam? Ken, kau tak rasa something ke? Apa yang cepat sangat malam? Apa yang cepat sangat malam? Tak rasa something ke? Malam rasa lama. You do. Okay, you know what? Once kita ni, kita tidur. You can sleep only at night. Aku terus tidur je. Bila malam aku akan terus tidur. Cepat. Tidur! Apa tak nak? Bodoh lah benda ni. Dia tak bagi aku tidur sebab ada benda yang muncul. Ready untuk kena jumpscare guys. Benda ni lagi. Balik dengan night one dia. Ready untuk jumpscare guys. Ready untuk di jumpscare. Teknik yang sama. Aku akan gunakan api. Yeah. How you feel about that, bro? Yeah. Not so tough now, are ya? Nice. Sekarang kita tidur. Let's go. Okay, monsters nearby. Kau cakap yang dekat pintu ni ke? Kau boleh bergambus daripada rumah aku. Kacau lah. Gintai tempat lain lah. Ada yang baru. Oh ya Allah. Ya Allah, Dex.
Sekejap, biar aku settlekan dalam tu. Oh ya Allah! Tak cukup dengan mod ni. Tak cukup dengan mod ni yang nak seksa aku. Dex, banyak betul duit kau ni, Dex. Kaya mat kau ni. Terima kasih tu. Aku hargai. Tak, jangan disconnectkan game aku sekarang. Jangan disconnectkan game aku sekarang. Please, please, please. Satu nyawa ditinggal. Okay, aku rasa lembu tu dah cukup jauh dah kot untuk aku tidur. Please lah bagi aku tidur. Hah? Apa pula kali ni? Sumpah aku nak mengamuk tu sekarang ni. Apa pula lembu tu dah jauh. Kali esok kau live tak? InsyaAllah. And semestinya bukan dengan mod bangang ni. Semestinya dengan mod pack bangang ni. Mungkin bukan dengan mod ni. Serius. Mod ni aku dah cukup seksa lah. You know what? Kau patut mati. Ni bukan masanya untuk kau keluar, bangke. Kau ni memang lah. What the dog? 7? Yo! Banyak sial duit kau. Mat. Okay, finally aku boleh tidur. What the fuck is that, bro? Yo, what? Wey! Dex kerja apa, Dex? Finally. Aman. Sekarang ni aku dah tahu dah cara nak counter diorang semua ni. Dia tolong kejutkan aku Wow, happynya ada ada penyambut tetamu lah. Wow. Aku boleh pukul lah Mamat ni. You know what, aku ada boot kan. Apa tu? 10 from Basco. Salam bro. Semangat stream yo. Bawa dia just sub sikit baru. Apa dia aku tak sempat baca. Aku tak sempat baca. Laju sangat lah apa nama mendalah tu. SB tu. Sabar jap. Bakarlah dia. Sekejap, saya kita try semua benda. Kita try bootkan dia lepas kita bakar dia. Kita bakar dia. Add D3X incumbent. Yo, banyak gila mat duit kau ni, Dex. Okay, sementara menunggu si loading ni. Sekejap aku makan dulu. Mamat ni lagi. So, dia tak disconnectkan game aku. Alright, bro. Yeah! Stupid! Stupid! Jom naik boat nah, jom! Yeah! Row your boat all the way. Aku lupa lirik lagu dia. Row your boat. Wih, dating siap. Babi! Azim. Hey! Tak kelakar. Okay, aku baca balik daripada Basco tadi. RM10 yang kau bagi. Terima kasih, Basco. Salam bro, semangat stream yo. By the way, Ejah sub
Subkit baru nak start stream ML. By the way, Eja sub sikit. Aduh, tak faham lah maksudnya tu. Nak stream ML. Entah, tak faham lah. Someone is standing behind me. I mean, yes. Something is literally standing behind me. Bunyi apa tu? Engkau ke buat bunyi ni? Engkau sedawa kat muka aku ke jahanam? What? Macam ni buat aku. Tak. Jauh daripada rumah aku. Jauhkan diri daripada rumah aku. Aku nak bakar kau ni. Okay. Tolak dia. Alah. Tolak dia dalam api tu. Bodoh lah benda ni. Kacau betul lah plan aku. Stream Mobile Legend kot. Stream Mobile. Yo. Terima kasih for money gun-nya. Weh. Mat. Mat. Terima kasih tu. Ya aku kan dah padam dah api dia tu. Kacau betul lah Mamat tadi. Okay. Slowly tolak dia ke dalam api. Oh, so Mamat ni ada fire resistant. Faham? Gang, Mamat ni ada fire resistant lah. Apparently. Yup. Mamat ni ada fire resistant. Okay, you know what? Yelah, duduk je lah kau dalam boat, ya. Duduk je lah kau dalam boat tu. Duduk ni dalam situ, ya. Sepatutnya Mamat ni akan hilang bila aku buka pintu. Tapi tu lah, Mamat ni tak hilang-hilang. Letak dalam lava, aku bucket tak ada. Kau tengok kawasan rumah aku ni dah bukan rumah. Kau tengok apa dah jadi dengan rumah aku. Cacat. Si dia tu boker. Rumah aku cacat. Rumah aku cacat. You know what? Aku nak ada bodyguard. Aku nak ada... Oh no, gravel. Gravel. Mana aku nak dapat gravel? 2 minit. Dia bagi aku masa 2 minit. Mana Mamat ni? Oh, tu dia. Dia nak aku cari gravel eh. Gravel! No, kambing ni lagi. Mana dia? Tu apa benda? Mana kambing ni? What the fuck is that, bro? Apa kedai jadi macam tu? Oh. Leave it long horse. Aku terpaksa cheat tu yang gravel tu serius. Banyak sangat benda ni. Ada lagi. Engkau ada. Mamat ni ada mangkuk betul. Baik Cik Aroja. Aha. Oh, banyak kambing yang gini aku ni. Alright. Give. No, bukan masanya. Aku fully terseksa tu. Mamat gravel tu ada lagi tak? Okay, Mamat tu ada lagi. Sekurang-kurangnya aku ada save zone dalam ni. Give, add, player, gravel 20. Okay, go. Kenapa pintu aku terbuka? Mana Mamat tinggi ni? Oh, tu dia. Bodoh lah Mamat, terkejut aku. Kau ngebug lagi ya? Ngebug lagi, nantaklah dia. Nah, gravel yang kau nak kan tu. Bagilah aku diamond ke apa ke. Kan, gravel ni bukan senang nak cari. Tu dia. Kau ingat aku ni budak umur 5 tahun ke bodoh nak biskut?
Tadi bagi biskut, ni bagi biskut. Sekejap aku nak check balik si kedai. Don't look up, I don't give a shit. Oh shit. No, jangan disconnect dengan game aku, please. Mana lembu tu? Ya Allah, banyaknya. Aku ada block. Goblok. Aku tak ada block, goblok. Mana lembu tu? Aku nak tengok kedai kat sana. Kau tengok kedai tu stretch je. Tiba-tiba stretch kat situ. Mana lembu tu? Sakit hati, sakit jantung. Semua sakit main mode ni, serius. Oh, tu dia. Switch. Tak sempat macam ni. Kumpul blok, betul juga apa yang kau cakap tu kan. Kumpul blok. Aku rasa banyak aku nak pakai malam ni. Aku serius nak tahu sangat apa benda dia tu. Apa yang dia orang dah buat dengan kedai aku. Ada lagi satu lembu tu, aku tak tahu mana dia. Dia kena invincible effect ke? Invincible edit effect ke? Ya Allah, Dex. Cepat betul 11 kali. Ingat kan lambai lagi nak habis. Lawak Dex. Memang Haikal kena teriak je malam. Stres tu, aku serius stres. Mana lembu lagi seketul ni? Dia ada lagi seketul kat sini. Kau tengok kedai tu. What the fuck bro? Dia kejar aku dah agak-agak. Dia hostile tak? Lembu, apa nama benda tu? Pig lempeng, kedai lempeng. Kau jahat tak? Semua dia nak lempeng kan? So benda lah dia nak lempeng kan? Sekejap aku nak try hit diorang. Lembu lari. Lembu lari. Mana dia? Oh tu dekat mana? Oh tu dia. Mana lembu tu? Mana dia? Jangan buat suspend tu lembu. Jangan buat suspend. Nak malam dah ni. Brother, jangan buat suspend brother. Aku nak pukul kedai ni tadi. Benda tu dah laju. Woi, macam main Better Than Wolf, boy. Okay, normal. Diorang just somehow tu dia. Somehow di overstretch kan. Aku tak tahu kenapa. Lembu, sini. Kenapa diorang macam tu? Aku pun tak tahu apa yang jadi dengan diorang ni sebenarnya. Aku rasa dah boleh tenang sikit. Well actually malam nanti takkan tenang. Percaya cakap aku. Malam nanti takkan tenang. Malam nanti antara yang paling chaos lah nanti. Okay, kawan-kawan kita dah cool. Jom balik. Dah nak malam dah. Dah nak terbenam matahari tu. Balik. Tu lembu normal ke? Pandang sini jap. Lembu normal ke tu? Of course lah tak. Aku nak buat mulut terbuka tu. Mana ni PC? Dia tak ada. Dia dah mati. Ui, rumah aku dah macam apa dah, Mat. Sekarang baru boleh pasang lagu.
Pundek ayam. Benda ni lah. Dia cakap apa tadi? I know you are hearing this. I know shit, bro. Ada apa-apa item lagi ke? Apa kau ada satu radio? Apa research aku nak buat ni? Oh, order. Oh, wait, what? Yes! Aku dapat yang masa itu. Let's go! Let's go! Oh. Berguna juga benda tu. Bayar guna apa? Aku pun tak tahu. Guna maruah kot. Oh, aku boleh beli semua ni. Ada lagi tak? Ada lagi tak aku boleh scroll? Aku boleh scroll ke bawah lagi tak? No. Ni apa? Apa tu? Barricade? Oh. Oh, kalau aku ada tingkap aku boleh barricade. Tapi itulah tingkap semua aku dah jadi batu yang betul. Padu kat rumah ni, serius. What the heck? Modpack ni padu tu tapi seksa. Tu seksa nak main. Modpack ni padu tapi tu seksa nak main. Barricade benda untuk tingkap, untuk kau apa Yo, what the fuck? Dah mula. Aku ada sword kan? Tadi aku ada iron sword kan? Nice. What the fuck? Oh shit lah. Okay, aku nak just kena umpan diorang masuk dalam bot. Masukkan diorang dalam bot. Satu dah masuk. Satu lagi. Banyak sangat benda ni waktu malam jadi ni. Terima kasih Kim. Okay, semua dah masuk. Nice, semua dah masuk. Alright. Cantik. Sekarang aku just kena hati-hati. Oh ya Allah. Tak ada dah ke? Aku nak bunuh dah ni. Aku nak start membunuh ni. Mana sweeping ash aku? Aku nampak zombie kat atas tu. Lama tak nampak zombie. Apa cerita brother? Lama tak nampak zombie dalam world ni. Lama tak nampak zombie. It only move when music. Who are you? Who are you, brother? Hell no. Ada lagi tu. Banyak lagi, Mat. Oh, nah. Banyak lagi tu. Aku cakap dah. Tambah lagi tu. Aku nak bridging balik ke rumah. Cukup blok ke aku nak sampai ni? No, ni bukan masanya lah.
turun bawah. Oh. Fikir bro, fikir apa aku nak buat ni. Aku tak ada pistol. Mantap sangat. Okay, kalau aku umpan diorang naik atas benda ni boleh tak? Kalau aku umpan si dia tu. Tak, dia ni pandai panjat. Oh, Mamat ni aku je sakit. No, bukan lari ni. Mana kau? Archivist found the missing page. Siapa jumpa? Mamat ni ada kat atas aku lagi kan? Dah cakap dah. Oh, tu dia. Ya Allah. Aku nak umpan diorang masuk dalam bot lagi. Ya, untuk hide bawah katil. Ada something yang menyorok dalam bot yang baru. Oh no, what the fuck? No. Mana blok aku? Oh. Apa aku lawan diri sendiri ni? What the Yo, nasib baik dah nak pukul 12 dah, Mat. Aku dah letih lah main mode pack ni. Aku tak boleh nak buat benda-benda yang betul-betul ada kena mengena dengan Minecraft, Mat. Semua benda ni tak ada kena mengena dengan Minecraft. Tengok pun penat. Semua benda ni tak ada kena mengena dengan Minecraft tau. Minecraft is not Minecrafting right now. Kau nak disconnectkan game aku lagi kan? Oh, sebaik tak. Go. Fuck betul lah benda ni. Dia bukan masalah kreatif ke tak kreatif tau. Kalau kau dalam kreatif pun, tapi kalau kau tak ikut apa arahan dia, dia akan disconnectkan kau daripada game juga. Itu yang dia buat. Sampai ke tidak ni tak sampai. Aku pendek. Tangan aku pendek. Oh ya Allah. Dah lah, aku dah malas. Cepatlah sikit pukul 12. Kalau gerak dikit apa jadi Kal? Tadi tu yang jadi. Sekejap, aku ada flame steel lagi tak? Aku kena bakar dia orang ni, Aduh, macam mana kau pukul aku? Bukan. Aku one hit lagi aku boleh mati tu. Aku nak bunuh yang hollow tu je. Rupanya satu blok lagi tak boleh. Mamat tu boleh panjat. Yes, yang tu mati. Let's go. Yang hollow tu mati. Let's go. Hollow tu hitbox dia besar somehow. Aku tak tahu kenapa. Teruskan bro. Teruskan. Bagus. You're doing good bro, Yeah. Nicely done bro, Okay. Aduh. Ya Allah, ada lagi. Mana datang kau lagi satu ni? Aku tak ada blok. Aku nak lari mana? Oh ni aku boleh lompat, aku boleh parkour. Selamat.
Flashlight. Aku perlukan flashlight untuk tengok. Berapa kali dah mati kal? Banyak kali sebenarnya. Duduk diam-diam situ boy. Aku dah tak boleh letak. Dia dah larang aku letak ni. What the fuck? Apa ni? Ada something ke? Wait. Mana? Flashlight aku dah mati ke? Flashlight aku habis bateri. Hell nah. Yeay. Apa nyawa aku tak naik ni? Apa payah sangat nak naik nyawa aku ni? Suara apa tu? Suara kambing. Dah nak siang. Ada lagi ke? Oh ya Allah. Terima kasih buat hand-hardnya. Terima kasih. Acceleration sikit sangat. So lambat nak hit. Oh. Dah tak ada dah. Aku nak make sure. Aku nak jejak tanah ni. Cek dah rumah jap. Ada something dalam rumah tak? Tak ada. Tak ada siapa dalam rumah, Bila nak siap rumah kalau macam ni, aku pun tak tahulah bila nak siap tu. Terima kasih for team cheers ni, weh. Terima kasih. Right. Okay geng, aku rasa sampai sini je lah live aku untuk malam ni. Aku dah terlalu terseksa main mode pack ni. Tu siapa pula tu? Mak ai Kim, banyak tu duit kau ni. Banyak tu duit kau ni Kim. Dia ada kawan lah. Okay. Mamat ni boleh one hit aku, one tap aku. Alright. Alah benda ni lagi. Ya. Rumah tu. Should have done before and after. Aku tak expect mode ni macam ni. Alright. Makan roti je lah senang. Oh! Bangkit dia benda tu. Ya Allah. Siapa buka pintu ni? Aku rasa ni macam before. Ni macam before versus before kan. Kalau kualiti rumah macam ni. Ini macam. Ni sumpah macam bunker. So instead of rumah, plan nak jadikan rumah, let's jadi bunker. Kawan-kawan ni kau ada kawan? Betul tak? Okay lah guys, itu saja untuk malam ni. Enough is enough. Aku dah letih. Sangat-sangat letih actually sebenarnya. Bye-bye guys. Terima kasih untuk malam ni. Kita jumpa esok petang pula. InsyaAllah. Terima kasih guys. Terima kasih banyak-banyak tu. Serius aku cakap. Terima kasih untuk yang bagi gift, yang bagi donat, yang spam hand-hard tadi. Dex. Kalau kau ada lagi komen terbaik tu Dex. Kim. Terima kasih Kim. Semua yang bagi gift malam ni. Terima kasih guys. Yang masuk, yang join, yang tap screen sampai 155k, korang semua memang terbaik tu guys. Yang tak tap screen ke, yang komen ke, yang tak komen, yang tengok luar tingkap, it's okay. Korang semua memang terbaik guys. Kalau yang berminat tengok aku kena seksa lagi sekali, korang boleh tengok nanti replay dekat YouTube. Kalau korang berminat tengok banyak kali, ataupun korang nak clip ke apa kan. Alright. So itu jumpa petang esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Aku macam tak ada, aku sesak nafas tu.